Pada tu riwayat-riwayat yang menyatakan fadilat bercelak, berpakaian baru, bersembahyang, berbelanja lebih daripada biasa untuk ahli keluarga, bersukaria atau bersedih dan berduka dan lain-lain amalan pada hari Ashura, semuanya adalah maudhu' kecuali berpuasa pada hari tersebut. Satu. Mudah kan tu nak ingat. Hak lain tak satu ayat lah. Tak sama hari lagu mana. Gitu senang, mudah. Ayat ni hak mudah, kunci. Kalau cara kau Ashura ni surah, orang kita buat surah kau, kelebihan buat surah lah, jamu surah lah, kelebihan apa-apa lah. Bercelok kau, berjanguk kau. Ni hadis ni panjang. Hak ni disebar dengan meluas ni. Saya dapat tahu, ada di setengah-setengah sekolah disebar benda-benda lagu. Budak-budak tu ajar benda tak betul lagu ni, ustaz lagu mana lah. Tu yang kita kata dosa ni. Tu dah beringat sikit ustaz-ustaz ni. Tidak semestinya ajak agama ni boleh pahala selalu. Kalau ajak lagu ni boleh dosa ni. Dosa besar, dosa besar. Pelawak atas nama Nabi SAW. Nabi kata dah, ancam je. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mengaku. Ni tengok kita terjemah ni terjemah. Pasal penting ni ada di kalangan kita. Maksudnya, sesiapa berpuasa pada hari Ashura, Allah akan menulis pahala ibadat selama 60 tahun dalam keadaan berpuasa dan bersembahyang. Sesiapa berpuasa pada hari Ashura akan diberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat. Ini dengan perincian, boleh lagu ni. Puasa hari Ashura tu ada sunnah, tapi perincian, boleh lagu ni tak ada tu. Akan diberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat. Lagu mana pahala 10,000 malaikat ni? Cuba fikir. Malaikat dapat pahala juga kau? Sesiapa berpuasa pada hari Ashura akan diberikan kepadanya pahala 1,000 orang yang mengerjakan haji dan 1,000 orang yang mengerjakan umrah. Tak payah habis pitih lah kita. Pada puasa. Sesiapa berpuasa pada hari Ashura akan diberikan kepadanya pahala 10,000 orang mati syahid. Sesiapa berpuasa pada hari Ashura akan dituliskan untuknya pahala 7,000, 7 petala langit. Untuknya pahala 7 petala langit. Jadi 7 petala langit pun ada pahala juga. Orang yang menjemput seseorang Muslim untuk berbuka puasa di rumahnya pada hari Ashura, dia seolah-olah telah menjemput sekalian umat Muhammad berbuka puasa di rumahnya. Orang yang mengenyangkan seseorang yang lapar pada hari Ashura, dia seolah-olahnya telah memberi makan kepada sekalian fakir miskin dari kalangan umat Muhammad dan mengenyangkan mereka. Sesiapa menyapu kepala anak yatim pada hari Ashura akan diangkat untuknya dengan setiap helai rambut anak yatim itu 1 darjat di dalam syurga. Ni duk sebar ni. Waktu yang kita sedih duk sebar. Ustaz-ustaz duk sebar. Adalah orang cerita kepada saya, ada cikgu sains di sekolah dia tu, dia ikut internet, dia baca internet, dia kata tak betul ni, buat benda-benda lagu ni puasa apa ni, benda-benda pelik lah, kelebihan-kelebihan ni. Lepas tu budak-budak puasa tu pun jadi tak puasa dah. Dan tak ada dah lah buat benda-benda lainnya, semaya kau apa tak ada dah lah. Jadi lepas tu ustaz tu pula kata, dia kata ada. Dia kata ada pula ustaz tu. Baik hak ngaji sains, baik cikgu sains pula dah. Daripada ustaz kan lagu tu. Duk bela benda hak lagu ni. Duk bela benda. Dia duk ayat lah kelebihannya gini. Kita kata puasa tu ada puasa tu saja. Hak tu saja. Hari Ashura ni. Hak lain-lain pun tak ada. Dia duduk sebar hak lagu ni. Boleh jadi ustaz dia rasa dia sudah cukup dah, kan dia pandai dah. Tak payah baca dah lah, tak payah tengok dah.
internet ni bukan semua boleh percaya, sungguh pun. Tapi bukan semuanya tak betul. Banyak juga betul zaman sekarang ni. Kemudahan untuk kita. Kalau nak harap hak rasmi, kadang-kadang hak rasminya hak lagu ni dia sebar. Jenuh lagu tu. Hak tidak rasmi ni payah. Bukan tak sah benda-benda lagu ni. Jadi tak ada peluang untuk terlebar. Jadi hak tidak rasmi ni tidak. Hak rasmi kadang-kadang benda-benda lagu ni lah yang disebarnya. Tak tahulah kenapa dia buat kerja agama.